adik-adik. Adik kreatif kita pada hari ini ialah jom tembak. Bahan dan alatan yang diperlukan: lidi, pisau pemotong, plastisen, cawan plastik, getah dan botol plastik. Langkah pertama, potong bahagian hadapan botol menggunakan pisau pemotong. Langkah kedua, gunakan bahagian depan botol dan lubangkan sisi-sisi botol. Langkah ketiga, lubangkan pada tengah penutup botol. Langkah keempat, ikatkan hujung getah pada lubang sisi botol. Langkah kelima, lekatkan plastisen pada hujung lidi. Langkah keenam, masukkan lidi pada lubang penutup botol. Langkah terakhir, susunkan cawan plastik. Selamat mencuba adik-adik!